Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim JDT, Cisco Munoz mula merasai kehilangan tonggak utama pasukan. Serta JDT ucap selamat tinggal kepada Juan Antonio. Sebelum kita mendalami, saya mengingatkan anda untuk mengklik tombol langgan dan hidupkan pemberitahuan supaya anda tidak terlepas berita terkini bola sepak terhangat di saluran ini. Jom, mari kita bahas. Kehilangan 3 tonggak iaitu Hector Havel, John Irazabal serta Joao Figueiredo akibat pengantungan FIFA amat memberi kesan yang besar buat Cisco Munoz dalam rangka pelan terbaik untuk JDT. Ketiga-tiga pemain warisan ini dikenakan hukuman oleh FIFA setelah didakwa mewakili Malaysia secara tidak sah selepas dikatakan berlakunya pemalsuan dokumen sebelum mereka bermain buat Harimau Melaya. Munoz yang ditemui selepas aksi menentang Penang pada Selasa lalu mengakui merindui kelibat ketiga-tiga pemain ini dan berharap mereka dapat kembali beraksi untuk JDT tak lama lagi. Saya amat merindui mereka setiap hari dan saya pasti akan berasa gembira jika mereka masih bersama kami. Luah Cisco Munoz menurut laporan wartawan Astro Arena, Zulhelmi Zainal Azam. Ketika ini, status 3 pemain ini masih lagi digantung oleh FIFA bersama 4 lagi tonggak warisan Harimau Melaya iaitu Imanol Machuca, Facundo Garces, Rodrigo Holgado serta Gabriel Palmero. Perkembangan terkini kes 7 pemain ini sudah pun memasuki fasa rayuan dan keputusan dijangka bakal diketahui pada 30 Oktober hari ini sama ada memihak Malaysia atau hukuman dikekalkan. JDT ucap selamat tinggal kepada Juan Antonio. Johor Darul Takzim mengumumkan perpisahan dengan jurulatih futsal Juan Antonio Miguel Garcia. Perkara ini diumumkan oleh pihak JDT Futsal menerusi satu hantaran di media sosial yang didahului dengan ucapan terima kasih di atas komitmen yang diberikan buat pasukan sejak 2023. JDT Futsal mengucapkan terima kasih buat Ketua Jurulatih Juan Antonio Miguel Garcia di atas komitmen tak berbelah bahagi dan khidmat yang diberikan untuk pasukan sepanjang 3 musim, ucap pihak kelab. Pihak pengurusan JDT Futsal turut mengambil kesempatan yang sama untuk mendoakan kejayaan buat masa hadapan beliau setelah tidak lagi bersama kelab gergasi tanah air itu. Untuk rekod, Juan Antonio dilantik selaku Ketua Jurulatih JDT Futsal bermula pada musim 2023 yang lalu dan telah berjaya membantu pasukan Harimau Selatan itu mengecapi 3 trofi di peringkat domestik. Antara kejohanan yang dimenangi oleh Juan Antonio bersama JDT adalah 2 kali gelaran Liga Premier Futsal Malaysia dan 1 Piala Malaysia Futsal yang diraih pada musim 2024 yang lalu. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Jangan lupa untuk suka video ini jika anda suka. Komen di bawah jika anda mempunyai pemikiran lain dan langgan untuk lebih banyak berita bola sepak Malaysia. Jumpa lagi dalam video seterusnya.